Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Dan terima kasih kerana terus bersama dengan saya 2-3 hari hilang. Mohon maaf kalau saya hilang beberapa hari, bukan apa. Kita pun dah ada kerja kita kan, macam biasalah. Dan terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana share, kerana like, kerana subscribe. Dan terima kasih juga yang terus support kita saban malam. Dan kita berharap tuan-tuan everything goes well, semua berjalan dengan lancar. Kopi kita pun dah dapat sampel, saya dah test dah, semua dah okey, semua alhamdulillah. So kita akan go into production lah. So mohon maaf sangat-sangat kita buat keterlewatan ini. Harap sabarlah So mohon maaf sangat-sangat. Okey, tidak ada masalah kalau kita tak panjang cerita malam ni, kalau pun tak panjang lah kan. Tapi antara benda yang mungkin kita bincangkan, adakah ada rombakan kabinet berlaku di dalam masa yang terdekat ini? Itu antara persoalan lah. Adakah tidak ada persoalan rombakan kabinet yang akan berlaku? Kerana seperti yang kita ketahui, Nik Nazmi dan juga Rafizi telah pun keluar daripada kementerian. Sekarang ini diganti dengan Amir Hamzah dan juga Johari Ghani. Isunya kedua-dua kementerian tersebut adalah kementerian di atas kuota Pakatan Harapan. Sebab kata Rafizi, kalaupun tidak diberikan kepada PKR, DAP atau Amanah kena minta, atau UPKO kena minta kerusi tersebut. Tapi adakah akan diberikan? Okey, kita akan tengok nanti. Okey, so terkini semalam ni, berita semalam saja saya bawa sebab saya agak lambat update kan. Alhamdulillah, kita kata 23 sukarelawan GSF, sukarelawan Malaysia selamat tiba di Istanbul. Selama 23 sukarelawan Global Sumut Flotilla dari Malaysia yang dibawa keluar dari Israel semalam tiba di Istanbul, Turki malam ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata perkara itu dimaklumkan kepada pengarah Datuk Sani Arabi Abdul Alim. Alhamdulillah, Datuk Sani baru maklum 23 sukarelawan GSF telah selamat tiba di Istanbul. Dan bagaimana yang saya update dekat Facebook tempoh hari, ada lagi grup ketiga yang akan pergi, yang terdiri daripada doktor dan juga pakar-pakar perubatan, doktor dan juga mungkin non-doktor pun ada, tapi I think kebanyakannya adalah doktor. Dan mereka I think dah sampai ke negara intended untuk mereka nak berlepas. I think dah nak ikut update daripada Dr. Fauzia hari tu, dah naik kapal lah. Beberapa orang daripada mereka adalah orang yang saya kenali personally, dan saya doakan semoga perjalanan mereka selamat, diberkati, dan insyaAllah semoga harap-harap kalau dia doa dia orang makbul, sebab doa orang musafir tuan-tuan, dan doa orang yang berjuang di jalan Allah juga kita kata, dan bagi membantu kemanusiaan. Baru-baru ni adalah someone update daripada Sarawak pakai baju PKR kan. Saya tak dengar apa dia update tau. Tapi kadang-kadang kan saya terkilan dengan orang-orang yang macam ni kan. Dia ni macam ni lah tuan-tuan. Memang kita faham tempat tu adalah tempat yang tertutup. Kita faham juga. Kita tak ada, kita tidak ada relationship, international relationship dengan Israel. Kita faham juga benda tu.
Tapi dalam masa yang sama, saya pun faham juga. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita kena letakkan pressure. Manusia lah secara umum dia, bila kita buat A dia tak dapat, takkan kita nak biarkan A je. Kan? Kita nak pergi ke B juga, kita nak pergi ke C juga. Kan? Kita nak pergi ke beberapa tempat juga kan. Kita nak tahu juga bagaimana maksudnya kita nak juga pressure benda tu supaya akhirnya dapat apa yang kita nak. Kalau kita berhenti setakat satu taktik, satu strategi, kan, kalau kita dah diplomasi tak boleh, nak hantar bantuan guna darat tak boleh, guna UN tak boleh, guna ni tak boleh, last kita terpaksa guna global. Kita guna rakyat yang secara globalnya memberi tekanan kepada Israel. If that is the only way, that is the only way. Dan kita kena faham satu benda, untuk orang bukan Islam mungkin tak tahu benda ni, tapi untuk orang Islam kita tahu. Sebenarnya ada satu hadis di akhir zaman kelak. Orang-orang Zionis ni, Yahudi Zionis ni, diorang akan dikumpulkan di satu tempat sehingga batu pun bagi tahu diorang kat mana. Okay? Dan tempat itu adalah di Palestin sekarang. So they are actually fulfilling their own prophecy. The prophecy yang Rasulullah sebut dalam hadis tu tengah fulfill sekarang ini. Okay. Alright. So habis dekat situ. Okay. Seterusnya kerajaan sekarang ini ada dicadangkan diminta untuk menarik subsidi gula. Belanjawan 2026 biayai kesihatan awam mansuhkan gula, subsidi gula, kata MMA. Malaysian Medical Association atau Persatuan Perubatan Malaysia mencadangkan agar belanjawan 2026 menumpu kepada peningkatan perbelanjaan kesihatan awam dengan memansuhkan subsidi gula dan memperluaskan cukai ke atas minuman bergula. Dalam kenyataan hari ini, MMA mencadangkan agar hasil kutipan itu disalurkan semula kepada KKM bagi meningkatkan perbelanjaan kesihatan awam daripada 2.4% kepada sekurang-kurangnya 5% KDNK negara. Langkah ini bukan sahaja dapat mengurangkan tabak pemakanan tidak sihat, tetapi juga menyalurkan sumber keuangan terus kepada pengukuhan kesihatan. Kesihatan perlu dilihat sebagai satu pelaburan untuk masa depan Malaysia, bukan sekadar perbelanjaan, kata Presiden Dr. M. Tirunabukarasu. Saya sebut itu tuan-tuan, yang masalah kepada kesihatan negara kita, bila kita bagi subsidi gula on its own tak ada masalah sebenarnya. Masalahnya adalah apabila terlalu berlebihan gula. Tapi kita tak monitor gula kita, kan? Kita tak monitor intake gula kita. Kita tak tahu, dalam air kita ada gula, dalam makanan kita ada gula, dalam jajan kita ada gula. Kita tak tahu because it's all blend di dalam makanan-makanan tersebut. And that is why kenapa saya buat inisiatif kopi saya tu kan. Di dalam Murba LTL saya ada buat kopi saya. Kopi saya itu a very low sugar. Ada yang kata, kenapa tak buat zero sugar punya kopi? Isunya kalau saya buat zero sugar punya kopi, dia agak mahal sedikit berbanding biasa. So saya buat very low sugar punya kopi. Dan tuan-tuan boleh pergi ke website murbaltl.com untuk tengok kopi saya. Dan kita buat Arabica lah, dia ada creamer. Dan saya tambah sedikit tenaga, iaitu saya gunakan kunyit hitam untuk tambah tenaga. Tapi lebih kurang 1% per serving saya tambah di dalam itu. Now, gula ni saya kata, dia bukan manis dia yang bahaya. Sebenarnya gula itself yang bahaya. So tu manis tu tak ada isu tuan-tuan. Tuan-tuan nak ganti manis tu dengan stevia ke? Tuan-tuan nak ganti manis dengan aspartam ke? Walaupun in the long run aspartam ni ada isu kan? Stevia pun ada isu. Tuan-tuan nak ganti manis dengan high gula ke apa ke? Itu tak ada masalah sebenarnya. Tapi yang penting jumlah itu dalam kadar yang tak banyak. Kita kadang-kadang letak sudu gula 2,5, 3 sudu gula. Ada orang kata orang zaman dulu letak sudu gula tinggi je Is. Kita kena tengok aktiviti orang zaman dahulu dengan aktiviti kita zaman sekarang. Kita makan sama macam dia, tapi dia berkebun, dia pergi hutan, dia pergi tangkap ikan, dia buat aktiviti yang fizikal. Kita ni, tuan-tuan, kalau kita kira berjalan kaki kita, berapa banyak kita berjalan? Kan? Bangun pagi, gosok gigi apa semua, dah mandi semua, turun ke kereta, berjalanlah mungkin dalam 50 step. Naik kereta, kita tak berjalan lah. Kita naik kereta sejam. Turun kita berjalanlah mungkin dalam 100-200 step. Lepas tu masuk dalam office, duduk. Masuk dalam office kita duduk. Duduklah satu hari. Mungkin berjalanlah sikit. Ambillah satu hari tu dalam 2-3 ribu step. 2-3 ribu step is nothing. Dia orang
Yang terutama yang bekerja dan sebagainya, dia orang pagi sampailah pukul, saya ingat ikut bapak saya pergi kebun dulu kan. Kita orang sebelum subuh kita orang akan pergi berjalan apa orang kata ke kebun. Sampai kat kebun, okey, sembahyang subuh dan sebagainya. Pukul seawal sebab Sarawak ni kita punya cerah terang cepat kan. 6.30 kita dah start buat kerja. Pukul 10 kita stop. Kita makan, relax. Pukul 10, 11 kita stop sebab dah panas. Pukul 2 kita akan sambung lagi sampai petang. Jadi aktiviti tu kita buat hari-hari. Weekend lah saya sekolah kan. Kita ikut weekend saja. So kita buat hari-hari benda tu. That's why walaupun pemakanan dia sedemikian, tetapi kita tengok tahap kesihatan dia bagaimana. Kita tengoklah kita punya lifestyle macam mana. Kan saya kata tempoh hari kan, terbaik adalah kita berjalan 30 minit sehari. Itu kalau tuan-tuan dapat main gym, main pickleball, main futsal, okey lah, itu semua okey. Tapi katalah macam kawan saya yang menonton ni pun dia ada kan, dia sleep disc dia kata. Aku ni sleep disc apa boleh buat? Saya kata the best kalau sleep disc jalan 30 minit satu hari. Kalau ada kolam renang, sekali-sekala masuk kolam renang, berjalan dalam kolam renang. Berjalan because hydrotherapy kan berjalan dalam kolam renang. So to be honest sebenarnya saya setuju kalau tidak ada subsidi dalam gula kan. Dia akan ada kenaikan lah, tetapi yalah, tapi kita kena compensate daripada situ sebab kalau ada kenaikan, hopefully kita juga, okay, di samping kita nak menggunakan subsidi kenaikan itu, kita perkenalkan juga alternatif kepada gula. So, adakah gula yang saya guna dalam kopi ni stevia ke? Bukan stevia tuan-tuan. Saya kata dia adalah satu special formulation yang kita come up dengan dengan natural. Kita guna natural, kita tak guna chemical yang kita buat dalam lab. Kita tak buat macam tu. Okay? Harap-harapnya begitulah. Okay, kita pergi ke Sabah pula. Albert tanya, Azam berapa ekor tikus dalam SPRM? Ahli perniagaan Albert Tay sekali lagi menimbulkan dakwaan mengenai kewujudan tikus dalam SPRM. Dalam satu kenyataan, Albert mendesak Ketua SPRM Azam Baki memberi penjelasan mengenai dakwaan keterangannya yang dibocorkan oleh Ketua Menteri Sabah Haji Jino. Saya berasa sangat bimbang dan gelisah dengan keadaan semasa kerana terbukti ada tikus di dalam SPRM yang telah membocorkan rakaman keterangan saya kepada Haji Jino yang merupakan dalam skandal rasuah lesen perlombongan. Sehubungan itu saya ingin bertanya kepada Azam Baki, berapa ekor tikus dalam kejadian tersebut dan apa jawapan tikus tersebut di dalam SPRM, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini Tay yang telah mendakwa sekumpulan ahli politik daripada JRS pimpinan HJJ terlibat dalam skandal rasuah menyatakan dia tidak akan memberikan kerjasama dengan SPRM selagi tikus-tikus berkenaan belum ditangkap. Dia turut mendakwa seorang pegawai berpangkat tinggi dalam SPRM telah mengugutnya supaya tidak membuat laporan mengenai skandal tersebut, menyebabkan dia terpaksa menyalurkan kepada media, katanya. Sehingga kini Azam masih belum mengulas mengenai dakwaan kebocoran atau ugutan itu. Dalam kenyataannya, Tay menggesa Azam melaksanakan pembersihan dalaman bagi membasmi tikus-tikus dalam Suruhanjaya itu sambil mendakwa bukanlah sesuatu yang sukar untuk mengenal pasti identiti mereka. Saya rasa Tay kepada Albert Tay lah kalau dia dengar live saya kan. I think dia kena mulakan dengan Azam Baki dahulu. Dia kena mulakan dengan Azam Baki dahulu sebenarnya. Yalah, sebelum kita pointing fingers kepada pegawai-pegawai di dalam SPRM tu, dia kena tengok di dalam kepada Azam Baki terlebih dahulu. Saya bukan tuduh Azam Baki yang membocorkan, tak. Saya kata kita kena lihat kepada Azam Baki itu terlebih dahulu. Dia macam ni tuan-tuan. Ada kan saya kata itu kan. Ada yang kata, oh kau nak kerajaan kita ni kena kerajaan kita Perdana Menteri kita campur tangan ke dalam urusan kita nak menangkap orang ni? Bukan saya kata macam tu. Saya kata saya nak lihat bila kita namakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya tu, dia tidak terikat dengan Perdana Menteri, dia tidak terikat dengan Ketua Menteri, dia tidak terikat dengan parti politik. Bayangkan penangkapan tersebut terikat dengan parti politik. Zahid Kais, Zahid dalam mahkamah, itu cerita lain. Ini kita cerita dalam SPRM. Zahid dah bicara, dah diletakkan DNA di bawah AG. AG tak ada kena mengenai SPRM. So jangan bangkit ataupun jangan kaitkan apa yang saya cakap ni dengan apa Zahid punya kes. Zahid tu dalam pembicaraan dah. Yang saya maksudkan adalah bagaimana mereka yang sudah ada bukti-bukti tertentu, sudah ada dakwaan-dakwaan tertentu tetapi masih belum didakwa. Masih belum ditangkap. Ada yang kata, itu terpulang kepada AG. Tak juga.
Tak juga tuan-tuan. SPRM memang AG bagi green light. Tapi SPRM boleh desak AG untuk memulakan pendakwaan. AG pun ada kuasa walaupun tak directly dalam mendakwa, tetapi mereka ada kekuatan untuk pressure untuk memulakan pendakwaan tersebut. Itu kita kena faham lah. Dan saya nak, yalah, kita tengok tempoh hari kan, apa jadi kepada 3 pegawai KDN. Sorry. 3 pegawai KDN ditahan SPRM. Apa yang jadi kepada mereka? What happened to them? Kita tengok kepada kenyataan ini kan, daripada Agenda Daily dan berita-berita lain. 3 pegawai KDN terkait pegawai SPRM ditahan SPRM. Sorry, 3 pegawai KDN terkait pejabat menteri ditahan SPRM. Yang ni bulan Mei lepas, tuan-tuan. Ini bulan Mei. Ni dah masuk Oktober ni. Apa jadi pada pegawai tu? Dah 5 bulan dah berlalu. Kan? 5 bulan dah berlalu. So what happened? Apa sebenarnya yang berlaku? Saya tahu siapa mereka. Saya tak payah sebut nama kat sini. Saya tahu siapa yang kena tahan tu. But what happened to them? Saya dengar siap dah naik pangkat dah seorang tu. Tak, tuan-tuan. Itu saya kata. This is what I mean. Kita ni nak bagi persepsi yang kita ni. Sebab itu bila Anwar berucap itu, kita menentang rasuah. Kita takut, kita risau. Rakyat tak percaya dah apa kita cakap. Rakyat dah tak percaya dah apa kita cakap. Kau cakap kau anti rasuah, kau cakap begini begitu, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum ini ditahan? Adakah ada political, apa orang kata, campur tangan politik sehingga menyebabkan mereka tidak didakwa atau kes tersebut hilang begitu saja? This is the question. Sebab itu saya kata SPRM ini sewajar dan selayaknya, selayak dan sewajarnya diasingkan daripada Perdana Menteri. Memang sepatutnya begitu. Dan dia boleh menyiasat sesiapa saja, termasuk Perdana Menteri. Dia boleh siasat. Secara teorinya begitulah, tapi secara praktikalnya tidak sedemikian. Kan? Secara praktikalnya tidak sedemikian. Jadi, it's interesting lah kalau kita tengok kan, bagaimana so-called pegawai SPRM yang kita tak pelik lah kalau sekiranya berlaku kebocoran-kebocoran yang kita sebutkan ini. Jadi sebab apa, tuan-tuan? Salah seorang yang kena itu adalah menantu Musa Aman, Jeffrey Keatingan, Presiden Star, setiausaha politik dia, kan? Kemudian ahli-ahli JRS yang juga Menteri Sabah. Yang kena 2. Mereka tak ada kaitan dengan jadi Menteri Sabah. Yang lain semua tak kena. Sebut pasal itu, tuan-tuan. Berkemungkinan pilihan raya atau pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah akan berlaku sama ada esok ataupun sampai Jumaat ni lah, dalam minggu ini. Dikatakan kemungkinan berlaku pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kalau sekiranya berlaku dalam tempoh ini, maka pilihan raya berkemungkinan akan berlangsung mungkin dalam bulan 11, bulan 12, macam tu lah. So, ada banyak tempat yang mungkin akan dilanda banjir dan hujan lebat hujung tahun ini. So, kita tak boleh nak elakkan kerana pilihan raya perlu dilakukan dalam masa yang segera. Tapi yang menarik, PH sedia tanding kurang 23 di kerusi bagi elak keretakan dengan sekutu. Sambil menekankan keperluan kestabilan politik dan mengelakkan konflik dalaman, PKR Sabah berkata adalah memadai sekiranya JRS memperuntukkan 23 kerusi PH dalam masa yang akan datang. Setiausaha Agung JRS Masidi Majun sebelum ini berkata gabungan mereka berhasrat bertanding 55 daripada 73 kerusi yang meninggalkan hanya 18 kerusi untuk PH. Bagaimanapun kerusi PKR, Mustafa Sakmo memberi gambaran PH bersedia menerima kurang daripada jumlah itu. Alahai. Apa yang penting kita menjaga kestabilan politik negara, katanya. Alahai. Tak ada nilai kita ni, tuan-tuan, di Sabah dan Sarawak. Rupanya kita ni tak ada nilai. Sebab apa? Sebab kita rasa parti lokal, parti nasional ni takkan diterima oleh rakyat Sabah. Ataupun kita sebenarnya tak begitu kuat dan tak begitu kuat dalam mengembelengkan tenaga kita. Kan? Bahawa ini kenyataan daripada MPN Sarawak kan, bahawa akan bertanding Li Lanang.
di Lanang. Lanang ni salah satu tempat di Sarawak lah. Akan bertanding di Lanang kalau sekiranya ada calon yang sesuai. So, saya fikir soalan pertama, kenapa cerita calon yang sesuai? Kenapa tak cerita nak bertanding dahulu? Tiba-tiba naib pengurusi Sarawak, Kusyari Pangkas kata, oh, benda ini tidak dibincangkan di dalam MPN. Itu adalah pendapat peribadi salah seorang pimpinan MPN saja. Macam mana korang buat kenyataan akhbar, tapi dalam masa sama korang tak ada perbincangan? So, itu menunjukkan di peringkat negeri sama ada Sabah atau Sarawak, kita tak ada kekuatan sebenarnya. Pesanan saya mudah je lah. Bubar je lah PKR dengan PKR di Sabah dan Sarawak ni, tuan-tuan. Senang cerita. Bubar je PKR Sabah Sarawak. Lepas tu buat parti lokal. Join lah parti lokal apa yang ada. Kan senang. Kalau itulah kita punya sikap, kan? Menunjuk sikap kita adalah sikap yang takut, kita kata, dengan GPS. Takut dengan GRS. Saya kata pada pimpinan Sabah dahulu, kan, terbaik sebenarnya kita jalan je dulu. Kita jalan-jalan masuk bertanding. Katalah kita letak 50 kursi, 40 kursi di Sabah, katakan. Masuk bertanding. Kita dah kerajaan, kita federal. Perdana Menteri itu Perdana Menteri kita, parti PKR. Masuk bertanding, sepatutnya bukan kita, tolonglah bagilah kursi. Tak apa, kami minta 23. Tak apa, kurang daripada itu pun tak apa. Tak apa, kurang lagi pun tak apa. Tolonglah. Seolah-olah kita ni beggars, tuan-tuan. Beggars cannot be choosers. Kau tak tahu reality politik is. Aku tak tahu Aku tahu sangat reality politiknya. Sama ada dekat Semenanjung ke Sabah Sarawak ke, sama je. Dia bila masuk dalam PKR lah, Parti Keadilan Rakyat ni, kan, kita dah jadi parti yang kita tak dapat membina kekuatan kita sendiri. Kita bukan parti yang dapat membina kekuatan kita sendiri. Tuan-tuan kena berterima kasih 2 kali menang pilihan raya sebab Rafizi. 2018 sebab Invoke. 2022 sebab Ayah Malaysia. Siapa dapat menafikan fakta tersebut? Hari ini bila Rafizi cakap, oh, ramai je maki dia, kan? Saya tengok ramai je maki dia. Korang tak dapat nafikan 2018 menang sebab Rafizi. Anwar Ibrahim tak ada masa tu. 2022 sebab Ayah Malaysia. Walaupun dia pada masa itu dipanggil balik untuk nak memenang, ya, dipanggil balik sebab terlalu mandom PH masa itu, terlalu lemah. Kita terpaksa panggil dia balik, dia buat Ayah Malaysia walaupun pada masa itu ada pemilihan parti. Dia menang pemilihan parti, dia menang pilihan raya. Walaupun tak menang besar, tapi kita tak menang keseluruhan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat jadi membentuk kerajaan. Tak ada, bukan sebab Rafizi Lais, tak apalah. Saya tak ada masalah, tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak nafi macam mana, nafilah. Tuan-tuan nak marah macam mana, marah. Cuma kita nak kata lepas ini, kalau sekiranya tidak dapat membentuk kerajaan, bukan sebab Rafizi, bukan sebab Iswardi, bukan sebab geng hero ni, sabotaj, tak ada kena-mengena. Tak dapat membentuk kerajaan sebab macam inilah saya kata ni. Kekuatan itu tak ada. Kita tak bina kekuatan kita sendiri. Kita berharap pada orang lain. Kita berharap pada UMNO, kita berharap pada JRS, kita berharap pada GPS, kita berharap. DAP berharap pada kita. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Amanah lagi tak boleh harap. Semalam convention amanah. Kan? Lagi tak boleh harap. Jadi, ke mana kita nak pergi? So, kalau selepas ini benda ni berlaku, tak boleh nak kata apa lah. Kan? Tak boleh nak kata apa lah. Itulah reality yang kita nak kena hadapi. Ya, tuan-tuan. Bobo ni okey, ada demonstrasi tolak URA. Lebih kurang polis kata 1,500 ke 1,600 orang datang lah. So, di dalam tolak URA ni, tiba-tiba Hamzah berceramah, minta Anwar turun kerana RUU PSB dan jemput Trump. Okey, saya baca. Hamzah gesa Anwar undur kerana RUU PSB, jemput Trump. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menggesa Perdana Menteri menggeletakkan jawatan berhubung 2 isu besar, RUU pembaharuan PSB dan juga kunjungan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berucap pada pimpinan, Hamzah memidas pengubahan RUU berkenaan kejam serta kekejaman rejim Zionis yang disokong Amerika Syarikat. Hamzah mendakwa beberapa ahli parlimen kerajaan termasuk daripada UMNO dan PKR telah menyatakan sokongan untuk menolak RUU PSB. Kami ahli parlimen pembangkang telah menolak, bukan hanya pembangkang tapi ada UMNO dan PKR, katanya. Menurutnya, Anwar sebelum ini memberi jaminan RUU berkenaan boleh dipinda.
Anwar, kamu pun sudah ada mengaku dengan saya di Parlimen, ada rekod dalam Parlimen, Anwar telah pun menjanjikan URA itu boleh diubah. Anwar, jangan kamu perjuangkan hanya kepentingan pemaju, sebab itu ramai di sini berhimpun, katanya. Okey. Kita tak ada masalah sebenarnya dengan URA tersebut secara umum atau PSB tersebut secara umum. Kita tak ada isu dengan PSB. Ada satu dua perkara. Tapi bila dia bawa sampai kepada kita kena tolak PSB itu secara keseluruhan dan Anwar kena letak jawatan, bagi saya itu bangang lah. PKR kita bukan tolak, tapi kita kata kena amend beberapa perkara di dalam section tersebut. URA secara keseluruhannya itu adalah satu section yang bagus, yang baik. Untuk pembangunan urban, renewal urbanization ni, benda itu sangat penting. Sangat diperlukan. Masalahnya adalah beberapa topik atau beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Itu saja. Saya ada interview YB Roziah tempoh hari berkenaan dengan perkara tersebut. Kan? Dan berkenaan dengan tersebut. Dan Hamzah Zainuddin pun menyebut juga, Anwar kena meletak jawatan kerana menjemput Trump. Okey, ini lagi satu bangang, tuan-tuan. Ini lagi satu bangang dia. Anwar tak jemput Trump. Ini adalah ASEAN. ASEAN dibuat di Kuala Lumpur. Kita adalah pengurusinya. Tradisinya, Trump memang akan datang di dalam ASEAN punya convention. Ataupun himpunan ASEAN. Kita adalah pengurusi ASEAN. Suka atau tidak, ini di bawah ASEAN. Bukan di bawah Malaysia seorang. Okey. Kan? Faham tak? Dia di bawah ASEAN. ASEAN ni apa, Is? ASEAN ni gabungan negara-negara ASEAN lah. Dan Trump perlu datang kerana ada hubungan di antara US dan juga ASEAN. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita kena fikir secara logik jugalah. Kita tak ada hubungan dengan Israel. Faham? Betul? So, kalau rakyat kita ada masalah di sana, katalah contoh dia pergi, kena tangkap dan sebagainya, macam apa yang berlaku sekarang ni, kita nak berunding macam mana? Macam mana kita nak berunding? Kita tak ada hubungan dengan Israel. Kita tak ada diplomatic ties dengan Israel. Oh, kita jumpa dengan Turki lah. Yalah, sekarang boleh dia dengan cakap Turki. Nanti? So, at times, kita terpaksa juga nanti kena minta bantuan daripada US. Kita takkan minta bantuan daripada US. Itu saya panggil ego, tuan-tuan. Ego satu hal. Reality satu hal. Ego macam mana pun kita kena faham realitinya. Macam saya kata tadi lah, kita ni, akhirnya kita beggars cannot be choosers lah. Realitinya begitu. Dan dalam masa yang sama, kata kita lepas peluang, nak desak Trump, at least kata sesuatu kepada Trump, dan kita akan ada kerugian. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Anwar harap pertemuan dengan Trump dapat jamin hak rakyat Palestin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berharap pertemuan beliau dengan Trump pada hujung bulan ini dapat menyumbang kepada jaminan rakyat Palestin dan merealisasikan penubuhan sebuah negara Palestin yang berdaulat. Tuan-tuan, kita tahu, kita tak boleh, kita boycott, kita tak boleh, kita serang, kita tak boleh. So, the only way adalah kita kena buat, rundingan diplomasi. Kita kena suarakan pandangan kita. Yalah, dia mungkin tak dengar, Is. Yalah, dia mungkin tak dengar. Tapi kalau dia dengar, saya selalu kata, tak try tak tahu, tak cuba tak tahu. Kita cuba pun tidak. Suruh Anwar turun kerana jumpa Trump. Dia sendiri pun tak cuba lagi. Pak pimpinan PAS boleh buat apa sekarang? Kalau dia jadi kerajaan sekarang, apa dia boleh buat? Nak tak nak, dia kena pergi berunding dengan Trump juga. Dia tak lagi berunding dengan Israel. Kita tak ada hubungan dengan Israel. Tetapi kita ada hubungan dengan Amerika Syarikat. Dan Amerika Syarikat ni memang funder terbesar bagi Israel. This is the best time untuk kita nak jumpa dengan funder terbesar Israel. Kemudian kita kata, kita nyatakan bantahan kita. Dia tak akan dengar, Is. Ya, saya tahu dia tak akan dengar. Tapi sekurang-kurangnya Anwar cakap, pemimpin PAS buat apa? Demo tepi jalan, suruh Anwar turun. Tak nak jumpa Trump. Kamu nak mana satu ni? Kamu nak pergi suarakan pasal isu Palestin ke tak nak? Yang kita marah kalau Anwar jumpa Trump tak cakap pasal Palestin, itu kita marah lah. Tapi kalau dia cakap pasal Palestin, apa isu dia? Adakah PAS nak menghalang Anwar jumpa Trump bercakap soal Palestin? Adakah PAS nak buat demikian? Adakah itu yang PAS mahukan? Adakah sekarang ini PAS sudah menjadi ejen Israel pula? Supaya tidak ada desakan dan daripada negara seperti Malaysia yang menyatakan satu bantahan yang keras terhadap apa yang berlaku di Palestin. Is that what PAS nak? Kan? Of course dia tak nak kan?
Sebab itulah tuan-tuan, kita kena faham di mana dalam politik ni kita kena faham kat mana kita nak main peranan. Kalau kita tak tahu bagaimana cara memainkan peranan kita, kita akan jadi masalah. Kan? Kerana terlalu ego dan semangat yang tidak ada panduan akal, di situ ego dan semangat itu tak membawa kepada perancangan strategi yang betul. That what happened kepada pemimpin-pemimpin PAS dan juga Hamzah Zainuddin. Right. Dia duk bising-bising macam tu tuan-tuan. Menarik Dia duk bising-bising macam tu. Di dalam itu sebab tu kita strategi di dalam bersatu sendiri pun ada masalah. MIPP sokong Muhyiddin jadi calon PM. Parti Rakyat India Malaysia MPP hari ini menamakan pengurusi PN Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu untuk PRU16. Abah adalah pilihan kami, kata presidennya P. Puniatan ketika berucap Perhimpunan Agung Tahunan MIP. Abah merujuk kepada gelaran Muhyiddin semasa mentadbir di tengah-tengah penularan COVID-19 pada 2020 yang lalu. Puniatan berkata Muhyiddin Muhyiddin hanya mentadbir negara selama 18 bulan dan berhak diberi peluang untuk melakukan sepenggal lagi. Saya mewakili MIPP mengumumkan calon Perdana Menteri. Inilah masa paling sesuai untuk kita umumkan. Musim pilihan raya sudah bermula. Sabar bila-bila masa dan PRU, katanya. Dan kenyataan daripada penganalisis pula bahawa konflik di dalam bersatu itu akan menjejaskan, akan dapat berisiko menjejaskan impian pembangkang bersatu. Dua penganalisa politik berpendapat penggolakan berterusan dalam bersatu mungkin menjejaskan usaha parti itu membentuk Pakatan Pembangkang Bersatu yang longgar. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, perpecahan dalaman menjadi cabaran serius terhadap kestabilan. Dengan bersatu terus bergelut dengan konflik dalaman, sangat sukar Muhyiddin menumpukan perhatian kepada gabungan longgar ini, katanya. Asrul Hadi Abdullah dari ADA Asia Tenggara pula, ketiadaan Muhyiddin atau kelemahan kepimpinan akan menjejaskan hal tuju Pakatan itu dan menguji kepayaannya marah ke hadapan. Beliau arkitek utama Pakatan itu, kepimpinannya menjadi tumpuan sebagai penstabil. Dia ada satu gabungan pembangkang tempoh hari yang dikatakan bergabung, tapi dalam gambar itu kalau kita tengok dia ada PSM, dia kata ARU ada situ. Tapi ARU ni dikatakan dia sendiri tak setuju pun dengan gabungan tersebut. Tapi tak apalah, okay? Kita tak arul. Kita letak kat tepi dia lah. Okay, poin ni macam ni lah tuan-tuan. Pembangkang sekarang ini suka atau tidak, mereka kena bergabung untuk menghadapi Pakatan Harapan Kerajaan Madani, PHBN. Mereka kena bergabung. Tidak boleh ada pertembungan. Dia mesti pertembungan dua penjuru. Kalau boleh elakkan pertembungan tiga penjuru. Secara strateginya itu yang terbaik. Kecuali di tempat-tempat yang mana perlu tiga penjuru dan ada tiga penjuru lah. Namun begitu, pertembungan di dalam bersatu itu sendiri dikuatiri akan menjejaskan. Dikuatiri akan menjejaskan apa tuan-tuan? Menjejaskan perhubungan ataupun menjejaskan gabungan parti-parti politik yang kecil ini. Kita dapati apa yang berlaku di dalam gabungan baru ini. Hamzah, Wan Saiful Wanjan, mereka satu grup. Muhyiddin Yassin, siapa yang panggil? Azmin adalah satu grup. Azmin nak supaya Muhyiddin Yassin kekal dinamakan sebagai Perdana Menteri. Sebab itu, kenapa pemuda dan wanita menamakan di dalam usul tersebut. Tapi saya tak pasti, ada tak? Ada. Perhimpunan Agung Bersatu lulus usul namakan Muhyiddin PM ke-11. Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang berakhir hari ini meluluskan usul menamakan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri ke-11 dari Bersatu. Setiausaha Agungnya Muhammad Azmin berkata, PAT Bersatu kali ini menyokong sepenuhnya kepimpinan ahli Bersatu itu ahli Pagoh itu sebagai Presiden Bersatu dan sekaligus sebagai calon Perdana Menteri
calon Perdana Menteri ke-11 katanya. Jadi, usaha mereka nak menamakan Hamzah Zainuddin sebagai calon Perdana Menteri ataupun sekurang-kurangnya kalau tak pun menamakan Hamzah, yelah nak menamakan Hamzah agak payah dia timbalan kan. Sekurang-kurangnya jangan namakan sesiapa. Dan tuan-tuan perasan tak? Yang bising sebelum ini siapa? PAS. Sanusi. Jadi tiba Sanusi buat kenyataan. Tidak wajar Bersatu menamakan calon Perdana Menteri tanpa berbincang terlebih dahulu. Kerana Bersatu kan saya kata, PAS nak Hamzah Zainuddin sebagai Perdana Menteri. Kan? Mereka tak nak Muhyiddin Yassin. Bukan dia tak nak Muhyiddin Yassin tu. Mereka tak nak Azmin Ali tu. So, di dalam pertembungan yang besar sebegini, tuan-tuan, bagaimana yang parti-parti kecil komponen ni? Kita ni dok bergabung yang besar ni, yang kecil-kecil tu bagaimana? Kan? Yang kecil-kecil tu bagaimana? Apa saya pakai ni? Kan? Yang kecil-kecil tu bagaimana? Kan yang Bersatu sendiri tak boleh nak bersatu di dalam Bersatu tak boleh bersatu di dalam menentukan calon Perdana Menteri mereka. Kerana bagi Wan Saiful Wan Jan meletakkan Muhyiddin Yassin akan menaikkan geng Azmin. Katakanlah Muhyiddin Yassin berjaya menjadi Perdana Menteri ke-11, maka survival Azmin akan flourish. Berkemungkinan besar dia akan dilantik di jawatan yang tinggi. Kita kenal Azmin bagaimana. Berkemungkinan besar lepas ni dia akan jadi timbalan, tuan-tuan, di dalam perhimpunan pemilihan parti Bersatu yang seterusnya. So, apa akan jadi pada Wan Saiful Wan Jan? Apa akan jadi pada Wan Saiful Wan Jan? Apa akan jadi kepada Hamzah Zainuddin? So, di situ peranan mereka perlu. Pada masa itu, mereka nak supaya tidak dinamakan calon Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya, kalau lepas PAT nanti, kalau sekiranya dinamakan, mereka boleh memantah. Mereka boleh bagi letak nama Hamzah Zainuddin dekat situ. Sebab sekarang ini, Hamzah adalah Ketua Pembangkang. Agak pelik lah kan? Kenapa Hamzah jadi Ketua Pembangkang? Kenapa bukan Muhyiddin Yassin? Sebab Muhyiddin Yassin tidak berapa sihat. Dah berapa kali dah Muhyiddin Yassin kata nak handover. Tapi tak handover. Faham eh? So sekarang ini kena handover lah. Kena handover. So, itulah pertembungan di dalam Bersatu sekarang ini. Dan dia terpalit dengan PAS. Kita dah dengar audio beberapa hari lepas. So, kita lihat bagaimana di Sabah Sarawak ni Bersatu PN ni tak hidup lah. Di Sabah Sarawak Perikatan Nasional ni memang tak boleh pergi ke mana lah. Mereka tak boleh pergi ke mana. Tapi pertembungan mereka besar di Semenanjung. Pertembungan mereka besar di Semenanjung. Baik, itu saja daripada saya, tuan-tuan. Kita harap kita dapat berjumpa lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Dan saya harap tuan-tuan terus share, terus like, terus subscribe. Terima kasih kerana mendengar. Kadang-kadang kita dah naik, kita dah turun, kita dah penat hari kita kan. So hari ni hari penat saya. Tapi tak apa. Yang penting LTN live tetap live. Okey tuan-tuan, sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum.